Okay, ni kita dah dapat top tool 41 pieces socket set lah, professional toolkit, kotak plastik TPU katanya. Ni saya dia lah kan, macam ni nampak ni saiz dia, tengok dengan kotak rokok sini lah. Kecil, boleh masuk dalam bawah seat motor lah, skuter okey kot, tak percaya sempit sikit lah. Ok, berat dia pun saya rasa tak sampai 500 gram kot. Ni ada push to release lah, besar tak boleh sebab dia berat, kena 2 tangan lah maknanya. Ok, macam ni lah. Bila kita buka dia terus ternaik sebab ni ada spring loaded lah untuk top dengan hex shank ni. Disusun boleh kecil besar, kecil besar. Saiz dia paling besar hex ni T40 semua ada engraving dalam bukan laser. Shot lah betul lubang tengah, bit dia lah, top bit T40. ok, paling kecil dia bagi T10. Okay. Semua ada label top tool. Ok, lagi apa kita nak, paling penting sekali ratchet lah, ratchet. Okay, ratchet dia push to release dia kata quick release, ada label juga saya pegang ni sedap lah, sedap pegang lah. Untuk saiz quarter inch punya, dia punya ni pegang ni hitam macam getah hijau ni macam keras plastik sikit, ada lubang boleh gantung ke. 135 mana boleh servis kena pakai top bit lah, boleh buka kalau kita nak servis buka spring ke, dia punya besi pemegang dalam tu ke. Dengar bunyi dia. Ok, pakai Allen key. Ni pun top juga ni, saiz kecil. Ada ball bearing rasalah kualiti dia banding yang cak ayam punya Cina punya tu. Sekejap kita test. Ok, kita masuk saiz soket 14 pun sama juga, ada label besi katanya saiz jenis S2 S2 ni, S2 steel ni biasa orang pakai untuk mata pisau, mata parang macam tu, yang tahan karat punya lah. Dia punya tinggi dia kata 25 mm ok ni. Okay, jom kita try bunyi tadi. First pula. Ok, tak goyang tu quick release macam tu lah. Ok, lepas tu spinner handle lah ni, untuk boleh jadi screwdriver, pemegang screw bit lah. Sama juga, sedap juga pegang, compact kan ni, size compact, top tube. Ada juga nombor siri, sama juga material hitam ni, getah, hijau ni macam plastik lah. Juga ada ball bearing boleh masuk soket dan dia punya adapter lah. Ni adapter dia, kita try sekejap. Okay, ni adapter dia PAB0808. Sorry, mana ada clip lah, tapi saya rasa bukan magnet ni, dia macam clip lah, jadi ketat sikit. Okay, jom kita try macam ni tu dah solid goyang sikit lah. Try masuk bit. Ni bit Philip PH1, sama juga engraving, top tool, semua ada label. Sebelah tangan ni kita try sebelah tangan.
ke pegang macam ni pun okey, tak sakit tangan. Boleh extension lagi dia ada extension bar ni. Yang ni dia kata 50mm. Sama juga ada label engraving dalam top tool, ada ball bearing. Lagi satu 100mm extension bar ada, pun label juga, ball bearing. Tengok lekuk dalam dia, groove dia. Oh ada baik kita try sambung. Ok, macam ni lah dia jadi panjang dia. Dia ada gegar-gegar sikit, rattle sikit dengar kan. Kita masuk dalam lah. Ok, rasa pakai extension ni untuk top ikat ketat saya rasa boleh, tapi untuk yang pendek ni okey kot. Sebab ni kan dia macam tak tegak kan, dia takut skru habis mata skru tu nanti. Ni lah dia kena pakai, dia tak sesuai pakai panjang macam ni lah, dia pakai pendek okey kot. Kita tengok saya pasang macam ni solid, tak goyang sedap lah. Ok, lepas tu dah ada bagi yang ni lah, universal joint universal joint, sendi universal, sendi serba boleh. Ada label juga, engraving top tool 0840, carry bag hitam inilah joint dia, sendi dia boleh bengkok-bengkok. Kau nak 45, 90, 30, 15 degree macam ni lah. Ok, dalam dia groove dia, lekuk dia ok, quality banding yang dengan ayam punya RM10, RM20 tu. Double bearing juga, pegang kita boleh rasa lah dia punya solid tu. Ok, ada tempat di sini. Ok, macam klip tu lah. Lagi ok, dia ada socket adapter tulis top tool. Macam mana saya ambil 14 ni. Macam tu. Ni yang tadi lah, socket adapter tu. Macam ni, boleh masuk dekat bit adapter so boleh pakai dekat spinner handle lah, handle screwdriver ni, screwdriver bit ni handle. So macam ni lah, boleh juga. Ok, lagi ni adapter. Lepas tu flank socket ni dia bagi saiz 4 sampai 14. Dia ada setengah 4.5, 5, 5.5. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lah. Yang paling kecil lah. Sama juga ada label. Lekuk dalam dia. Rasa quality Lepas tu ada rasa grease sikit lah. Dia mesti ada letak grease sikit. Dia tak karat lah. Tahan lama sikit. Ok, lagi bit hex ni. Action. Jadi adapter. Ni socket adapter. Ni Philip bit dia bagi PH3. Ok, PH3, PH2, PH1. Biasa kalau bang motor ke bang kat rumah kita pakai ni lah, PH2 ni. Ada juga yang guna ni kan, PZ1 apa sama juga. Ada label top tool PZ1, solid bit dia. Ini mata lepeh pun ada label juga tu, engraving tu 0.6, 4.5, 6.5 kali 1.2. ok, ini besar punya lah, tool 1.2 kali 8, tebal ok, lagi screen mounted.
Yang ni dia tak ada pemegang lah, dia macam letak je untuk ratchet dengan ni. So kita tutup, kita bergerak juga lah. Ni atas tak jatuh nampak, kita gerak sikit lah. Ok, lagi itu sajalah. Terbaik tak betul lah, solid ni. Memang dah lama nak beli ni untuk letak dalam motor ni. Ada juga beli yang cak ayam punya tu RM20, tapi bila pakai tu habis tumpul kepala nut ori motor. So kita kena pakai yang ni lah, high quality ni, baik ni. Yang ni saya rasa antara, saya tengok kat Shopee ni antara set yang lengkap lah. Sebab ada bit, screwdriver bit, Phillips semua, ada adapter, soket, saya soket pun ada 4 sampai 14, ada ratchet, ada spinner holder kan, jadi screwdriver, ada extension 50mm, 100mm, ada universal joint. Lepas tu saiz pun kecil, senang nak bawa dalam motor. Untuk dalam skuter ok lah ni, alat ni kena ada lah ni, standby je dalam motor. So harga dia kat official untuk time saya beli ni dalam 200 lebih. Kalau dapat bawah 200 ok lah, dapat offer ke, dapat voucher kan, diskaun, belilah, simpan dalam motor. Ok ni, baik professional toolkit Walaupun kita tak profesional, tapi kita guna barang profesional, nanti cara kerja pun boleh jadi profesional. Macam tu lah, kita guna barang pun secara profesional. Sebab semua ada label, dia punya engraving pun semua apa, dia punya besi pun baik tepat, ada extension semua ada label. Pegang pun sedap, buat kerja ok, tak licin kan. Ini boleh servis nanti kalau kita nak tukar spring ke, dia punya besi dalam tu ke kan. Kalau dah lama-lama ni boleh buat sendiri je. Ok, bit pun high quality lah pada saya tengok, besi dia solid Nampak tu dia punya lekuk kat sini, tu nak masuk dalam bit holder tu. Nampak tu hexagon pun nak ni bulat, dia ada bentuk lagi. Siapa yang detail boleh tengok ni boleh nampak lah, siapa yang mata detail tu boleh rasa ni memang kualiti. Dia buat detail, dia bukan dia orang kata apa, forged steel jenis besi tuang ni, bukan ni dia ada dia punya mold dia ni. Memang mahal lah production dia untuk barang-barang otomotif kan, memang terbaik lah ni. Ok, saja top tool professional toolkit 41 pieces. Ni dia punya ni lah model dia, 6 point socket, satin, color satin lah, color satin macam color besi aluminium dia tu. Model dia GADW 4101, made in Taiwan semua ada label lah. Ada DIN NC CRV, dia guna chrome vanadium steel, high speed steel S2 ni lah tu saya kata. Mata pisau pun ada guna, label semua. Ni saiz kotak dia 172 wide lebar kali 105 depth, kedalaman kali 48 height, 48mm di sini lah, 48mm ketebalan dia lah, depth. Ok, lain tak ada apa, itu saja. Terbaik, top tool professional toolkit.